Macam biasa lah geng. Laki aku nak makan sup ayam kampung. Nampak? Ni sup ayam kampung sup ayam kampung sedap. Semalam dah masak dah satu periuk. Hari ni dia minta lagi aku masakkan satu periuk lagi. Minggu lepas pun kita orang dah makan dah ayam kampung. Buat sup dengan masak lemak. Nah. Sup ayam kampung. Ni yang semalam punya tau. Semalam aku dah masak dah satu periuk. Hari ni masak lagi satu periuk. Okay, aku nak makan sup ayam kampung. Dah bosan nak makan sup yang sama je. Bukan dah bosan, dia macam nak tukar selera. Selalu kita orang beli ayam tu, ayam bandar tu, ayam putih tu. Ni kita orang makan sup ayam kampung. Nampak aku sedap ni. Tengok tak sup ayam kampung. Laki aku beli. Lepas tu buat sup ayam kampung. Goreng ikan sikit. Nak goreng ikan kerisi. Ikan kerisi laki aku beli RM20. RM10 adalah 5 ekor besar-besar ke apa.